Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam Bijak Channel. Hari ini kami berada di SMK Zainab 1. Di sini berlangsungnya Karnival Edufan Madani. Karnival ini berlangsung selama 3 hari, iaitu bermula 23 Julai sehingga 25 Julai anjuran PPD Kota Baru. SK Kulanas menghantar Lanas Bahari untuk mewakili tarian SKKL dan satu wakil untuk mewakili nyanyian SKKL dan kumpulan robotik SKKL mewakili robotik. Mari kita saksikan kemeriahan karnival ini. Jom! Sekarang saya bersama Teacher Asmida, jurulatih pasukan Lanas Bahari. Ya, saya. Berapa lamakah persediaan untuk pertandingan tarian ini? Okey, untuk pertandingan kali ini dalam masa 2 minggu lebih. Kami mengambil masa latihan waktu petang dan juga ada kalanya selepas rehat. Teacher Fatimi, apakah cabaran untuk mengurus peserta tarian? Okey, macam Teacher As cakap tadi, cabaran kita yang utama tu masa lah, sebab kita ada masa yang sangat suntuk. Dalam masa 2 minggu kita nak adjust koreografi, pakaian semua. Dan juga emosi kanak-kanak ni. Okey, terima kasih. Sama. Sekarang kami bersama pasukan tarian sekolah Lanas Bahari bersempena dengan Karnival Edufan Madani. Mereka akan membawakan tarian gapen dan tarian inang. Berapa kalikah kamu menyertai pertandingan tarian setakat ini? Kami telah menyertai 4 kali pertandingan tarian. Yang pertama di IPG Kota Baru, yang kedua di UMK Bacok, yang ketiga di Tok Bali dan yang keempat di SMK Zainab 1. Apakah perasaan anda pada hari ini? Kami berasa lebih happy kerana kami telah menyertai 4 kali pertandingan tarian. Saya doakan pasukan tarian Lanas Bahari berjaya. Jangan lupa saksikan pertandingan tarian kami sekejap lagi. Bye. See you later. Sekarang kami bersama pasukan robotik sekolah. Mengapa memilih untuk menyertai pertandingan robotik? Saya memilih untuk memasuki pertandingan robotik ini untuk mencuba pengalaman baru. Macam mana pertandingan pada hari ini? Pertandingan pada hari ini sangat seronok, tapi nasib kami tidak baik hari ini. Jangan sedih tau, cuba lagi nanti. Okey. Sekarang kita bersama dengan Cikgu Faizal, guru pembimbing pasukan robotik. Cikgu, boleh kongsikan macam mana pertandingan pada hari ini? Okey, baik. Pertandingan hari ini berlangsung dengan begitu sengit. Jadi semua pasukan menghantar tim-tim yang terbaik mereka. Jadi alhamdulillah pasukan kita SKKL Bijok dapat menyaingi mereka dan menunjukkan prestasi yang baik. Walaupun kita tewas, tapi kita berjaya menyaingi mereka dengan begitu baik sekali. Good morning and good night. I wake at the twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. It's always a good time. We don't even have to try. It's always a good time. It's always a good time.
Sekian sahaja liputan kami pada hari ini. Jangan lupa, nanti hari Sabtu ada EduFun Walk tau. Mari ramai-ramai kita memeriahkan lagi kali ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.